Hai, Assalamualaikum. Okay, so siapa yang tengah alami gangguan sihir, santau ataupun apa-apa gangguan, Fiza tahu mesti korang alami benda yang sama. Salah satu simptom dia sesak nafas. Dia macam dada tiba-tiba sakit, rasa macam sempit, macam sesak nafas, susah bernafas, macam tiba-tiba. Betul? Fiza nak share, ni apa yang Fiza amalkan. Sebab Fiza pun ni ujian daripada Allah. InsyaAllah lah ujian daripada Allah, terima, Alhamdulillah. Ujian daripada Allah dah 2 bulan setengah ni. Okay, so sekarang tengah sesi penyembuhan. So sekarang ni kira macam 85 ke nak 90% hampir sembuh, Alhamdulillah. So Fiza rasa macam Fiza patut share apa yang Fiza amalkan dalam 2 bulan setengah ni. Fiza kena share, Fiza kena bagi tahu dekat semua orang, bagi Fiza tahu bila masa Fiza kena gangguan ni semua, Fiza pun tercari-cari apa nak kena baca, amalan apa nak kena buat, macam nak dinding diri semua. So ni apa yang Fiza amalkan, insyaAllah Fiza share sikit. Kalau rasa macam tengah sesak nafas, tiba susah bernafas ke apa, buat tepuk dada. Tangan ni tepuk bahagian dada tu, tepuk. Lepas tu sebut ayat wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Tepuk tak perlahan dan tak kuat. Tapi bila sebut wa idza batashtum jabbarin, automatik dia jadi kuat tau. So ayat tu dia macam maksud dia nanti dia tulis kat bawah ni. Okay, dia buatkan gangguan dalam tu, jin, setan ke iblis ke dalam tu, dia rasa kuat. Kita tepuk macam ni je. Tapi benda tu kat dalam tu, dia rasa macam bergegar, macam kiamat. Panas. Tu insyaAllah sesak nafas ke gangguan tu dia mula berkurang. Lepas tu benda tu pun dia akan keluar. Tapi tak boleh janjilah dia keluar terus. Keluar selama-lamanya. Mungkin lepas tu datang balik. Sebab kena gangguan sihir santau ni memang macam tu lah kan. So tapi Alhamdulillah kita dah tahu cara dia kalau kita sesak nafas untuk sementara. Sebelum jumpa perawat ke jumpa untuk berubat merawat, kita boleh buat cara instant. Secepatnya tepuk dada, wa idza batashtum jabbarin. Manalah tepuklah satu dada tu. Area dada tu kan. Tepuk. Pun area tempat lain kalau rasa sakit, tiba-tiba boleh tepuk juga. Wa idza batashtum jabbarin. Okay, insyaAllah.